sistem ekonomi Islam yang terbaik kerana kita takut dosa. Betul? Kalau kita kata bukan sistem ekonomi Islam yang terbaik, tetapi kita berdosa. Tapi kalau orang tanya, apa baiknya? Boleh tak kita jawab? Kalau orang tanya, bolehkah ia dilaksanakan? Boleh tak kita jawab? Okey? Jadi, saya terdedah dengan pendidikan pengajian teori dalam sistem ekonomi Islam ni sejak saya masuk. Tak dengar lah. Cara macam bikin tu. Bukan nak bikin. Okey, saya mula terdedah dengan kajian teori tentang sistem ekonomi Islam ini sejak saya masuk UIA dari tahun 1985 sehingga sekarang. Dan sebelum saya melanjutkan pelajaran untuk buat PhD pada tahun 1999, tahun 2000, terdiri saya semua orang-orang yang yakin dengan sistem ekonomi Islam itu adalah sistem yang terbaik. Tak ada yang berani kata sistem ekonomi Islam itu tidak baik. Okey? Sebab secara teori memang kita belajar itu semua adalah yang terbaik. Kita tengok apa maksud sistem ekonomi Islam. Dia katakan sistem ekonomi Islam adalah sebahagian dari cara hidup yang lengkap berdasarkan Quran, Sunnah, Ijma' ulama dan jihad. Sekarang, bila saya mengajar ekonomi pada para pelajar saya yang bukan dari ekonomi Islam, bila dia tanya, Prof, apa itu ekonomi? Saya tanya student saya boleh jawab dalam bentuk simple. Ekonomi itu berkaitan dengan cara hidup kita. Dari segi pengguna, kita menggunakan barangnya seharian, kita ada teori penggunaan dalam sistem ekonomi. Apa teorinya? Okey, ada teori harga. Bila harga naik, permintaan berkurang dan sebagainya. Okey. Jadi maknanya ia adalah sebahagian dari cara hidup. Cuma bila kita bercakap pasal ekonomi, maknanya ialah cara hidup dari perspektif ekonomi. Bagaimana kita bermuamalah. Okey. Jadi bila kita tanya ekonomi Islam itu sendiri apa? Ekonomi Islam ialah satu kajian sains sosial yang mengkaji masalah-masalah ekonomi satu golongan masyarakat yang berpegang kepada nilai-nilai Islam, bagaimana mereka mengajukan sumber-sumber bagi memenuhi keperluan-keperluan kita. Dan itulah ekonomi Islam. Maksudnya bila kita kata ekonomi Islam itu apa, ia adalah bagaimana masyarakat Islam ini mengajukan sumber-sumber yang terhad nantinya untuk memenuhi keperluan yang tidak terhad dan mengatasi masalah ekonomi. Apa kita nak guna? Berapa banyak nak keluar? Kepada siapa? Bila? Bagaimana cara? Jadi penyelesaian itu lebih kepada yang melaksanakan. Sebab tu dalam sistem ekonomi Islam, penekanan adalah kepada pembangunan insan itu sendiri. Maknanya manusia kita ini sebagai pelaku-pelaku atau ejen-ejen ekonomi, kalau kita nak sistem ekonomi Islam dilaksanakan, kita sendiri perlu Islam terlebih dahulu. Dari segi pelajar kita, menyelesaikan bagaimana. So, apa panduan kita? Dia katakan di sini, penyelesaian masalah ekonomi, apa nak keluarkan, bagaimana nak keluarkan, berapa banyak nak keluarkan, berdasarkan kepada sunnah, ijma' ulama dan ijtihad. Dalam kata lain, berdasarkan kepada syariah framework. Nah, tuan-tuan, ibu-ibu, bapak-bapak, tanya diri sendiri. Bila kita nak pilih barang, adakah itu telah kita masukkan sebagai garis panduan kita nak pilih barang? Ada kes, saya terlibat dengan agihan zakat. Saya pernah duduk dalam panel lembaga agihan zakat di Lembaga Zakat Selangor. Kami bagi agihan zakat kepada pelajar-pelajar sekolah di awal persekolahan. Bantuan beg, bantuan yuran, bantuan buku dan sebagainya. Tapi, masa kami nak agih itu, ibu bapa kena datang, sama ada ibu ataupun bapa dia kena datang sekali lah. So kami bagi dekat situ dan of course yang layak ialah asnaf. Yang pertama fakir, yang kedua miskin. Ada kes yang jumpa datang, ibu pakai gelang sekerat tangan. Okey? Maksudnya gelangnya banyak. Okey? Tapi anak dia dapat bantuan. Dia kata dia miskin, dapat bantuan zakat. So nampak tak dekat sini? Nak menggunakan apa barang, dia tidak menggunakan garis panduan Islam. Jadi boleh tak terlaksana ekonomi Islam di situ?
tengok di sini. Okey. Ekonomi Islam, pelaku-pelaku ekonominya ataupun ahli-ahli dalam masyarakat tersebut, kita andaikan kita akan bentuk Islamic man. Maksudnya orang-orang yang bersifat Islamik. Siapa mereka? Kitalah orangnya. Tapi bila saya mengajar di Dewan Kuliah, saya ajar student saya sistem ekonomi Islam. Okey. Student belajar rajin apa garis panduan, apa metodologi ekonomi Islam, apa prinsip-prinsip asas ekonomi Islam, bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi dalam Islam. Student jawab semua dapat grade A, ramai dapat grade yang tinggi. Tapi masalahnya ialah itu dari segi teori. Pelaksanaannya, adakah mereka yang melaksanakan? Sedangkan sepatutnya sebenarnya mereka lah yang akan melaksanakan. Tapi masalah yang kedua tidak. Apabila kita belajar teori, seolah-olah satu kelompok lain yang akan melaksanakan. Kita lupa yang sebenarnya kita lah dia yang akan melaksanakan sistem ekonomi Islam. Jadi, ibu-ibu, bapa-bapa, kalau katakan sekarang sistem ekonomi Islam belum terlaksana di Malaysia contohnya, atau di Indonesia, jangan salahkan orang lain. Kita lah yang belum melaksanakan sistem ekonomi Islam itu sendiri sebenarnya. Soalannya, yang pertama, adakah kita faham begitu sistem ekonomi Islam? Sistem ekonomi Islam ialah menyelesaikan masalah asas ekonomi berpandukan garis panduan Islam, syariah framework di situ. Okey, berbeza dengan ekonomi moden, dia menghasilkan economic man yang berkeraskan kepada untung. Okey, so kita tengok dekat situ, kita katakan kehendak tidak terbatas, sumber terhad secara relatif dalam sistem ekonomi Islam. Kalau ikut kehendak, memang kehendak tidak terbatas. Itu dalam sistem ekonomi konvensional. Tanda diri kita nak apa? Kita boleh list down banyak. Mungkin lepas tu sampai satu pangkat kita tak boleh list down. Okay? List down, senaraikan berapa barang, apa barang yang kita hendak. Okay, sampai 10 kita dah berhenti dah. Tapi lepas tu ada lagi kita jumpa. Okay, tambah lagi. Tapi kalau keperluan, dia ada hadnya di situ. Okey? Dan sumber-sumber yang terhad mengikut sistem ekonomi konvensional, dia katakan sumber adalah terhad. Tapi dari segi sistem ekonomi Islam, sumber terhad secara relatif. Jadi ada kaedah bagaimana nak menyelesaikan. Now, ini menyebabkan timbul masalah ekonomi. Apa yang nak dikeluarkan? Bagaimana? Berapa banyak? Okey? Dan menyebabkan manusia terpaksa membuat pilihan. Dalam kes ibu tadi, you nak barang kemas atau you nak pendidikan anak? Kalau hendak, kita hendak dua-dua. Tapi kalau keperluan, mana yang perlu? Pendidikan anak atau barang kemas? Naluri wanita, dia kata harga itu perhiasan dunia. Semua wanita itu perhiasan, tidak dinafikan. Tapi sekarang, apa yang perlu? Barang kemas atau pendidikan anak? Itu bezanya antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Nah, tanya diri kita, bila kita buat keputusan, apa yang kita hendak? Adakah itu kita jadikan garis panduan? Kalau itu, maknanya ekonomi Islam telah bermula dilaksanakan oleh diri kita sendiri. Dan ia dipandu oleh nilai-nilai ekonomi Islam berdasarkan etika dalam Islam, kuasa pasaran dan bukan pasaran. Sedangkan dalam ekonomi konvensional, ia dipandu oleh kepentingan individu. Itu yang kalau ibu-ibu bapak-bapak pernah dengar pasal Adam Smith yang belajar ekonomi tahu kan, theory of invisibility, teori tangan tak nampak. Dia kata ada satu kuasa yang mengendalikan kehendak manusia ini, bagaimana mereka memenuhi keperluan, sehingga akhirnya semua keperluan manusia dapat dipenuhi. Dan itu adalah self-interest, kepentingan diri. Manusia akan berusaha memenuhi keperluan diri mereka, dan akhirnya kalau semua manusia berusaha memenuhi keperluan diri, keperluan semua manusia, kehendak semua manusia akan terlaksana. Tapi adakah itu prinsipnya? Ini menyebabkan berlaku penindasan. Yang kuat menindas yang lemah, yang kaya menindas yang miskin. Dalam Islam tidak begitu. Apa panduan kita? Berpandukan kepada etika. Yang kaya menolong